Begini keadaannya, lokasi. Ada tandas, tandas, tapi dah rosak, jahanam, oleh kerana pengunjung yang tidak bertanggungjawab, kotor, sampah. Ini ada wakaf. Sini jalan tar dia sampai ke hujung, sampai ke tepi sungai. Ini ada lorong pergi ke kebun orang. Ini laluan masuk daripada luar sana, masuk ke sini dalam 2 km hutan kiri kanan. Saya seorang saja di sini. Jom kita lihat sungai. Betul jalan tar ni di penghujung. Sehinggalah kita jumpa sungai. Dia sungai yang cantik. Memang cantik untuk refreshkan badan, mandi-manda, memang selesai. Sebab itu ramai geng-geng motor datang sini. Ini dia kepala lutut tu. Air bersih, jamaran. Memang sesuai untuk family lah. Jarang orang datang sini sebab dia agak pencil dan bagian cerita yang kita dengar tentang tempat ini. Macam dia agak tumbang malam agak keras. Orang lah. Alhamdulillah. Dan ke bawah lagi tu, saya tak tahu apa cerita di bawah itu. Mungkin jeram-jeram juga. Dan mungkin juga ada ayat ini. Jeram besar, panjang, lebar, luas. Mungkin dari masa mungkin apa cerita sana lah. Setakat di situ. Ini pantai. Dia dapat-dapat sini. Cuma satu je lah pengunjung yang tak bertanggung jawab yang tak sedaran civic, buang botol plastik ini jadi tak sesuai lah. Kecewa lah perangai mereka yang buang sampah, buang botol, buang bekas plastik ni. Kira nak buat embun api tak ada masalah, tapi janganlah buang sampah. Macam mana kita nak kekalkan anak kita kalau ada ramai pengunjung yang macam ni. Jadi setakat ni saja daripada saya. Satu lokasi di Puteri Perak. Memang best mandi. Kita selalu di sebuah sungai di Puteri Perak. Memang bagus. Memang best. Datang sini untuk berlibur, santai-santai, mandi-mandi, manda-manda, hilangkan kepanasan. Memang selesai tempat ini. Setakat saja daripada saya. 9 April 2025.